Janganlah muka tak puas hati sangat. Nampak muka tak puas hati tu kan. Aku dengan wife dah order awal-awal. So tinggal pick up je lah. Tinggal pick up, lepas tu kita orang plan nak makan situ kan. Order awal, pick up, plan makan situ. Lepas tu masuk-masuk je tu, masuk-masuk kedai tu kan, nak berurusan lah kat kaunter. Kat kaunter pun tak ada orang. Di kedai ni macam tak ada orang layan kat kaunter kan. Memang tak ada orang beratur, tak ada orang layan. Lepas tu tunggulah kejap sementara nak dilayan kan. Itu pun kena panggil kena panggil yang tengah busy kan, staff dia kan, sebab kita orang dah order. Panggil, lepas tu terus dapat makanan kita orang lah. Sebab kita orang tempatnya kata nak ambil pukul 5, tapi kita orang datang dalam 5.30 kan. So teruslah dapat. Lepas tu ada satu makcik ke kakak ke, dia tak boleh panggil makcik, akak lah. Akak tu muka tak puas hati dengan dia punya husband kot. Dia tengok aku, dia tengok kaunter macam kenapa dia dapat dulu? Datang sekejap je dia dapat dulu. Muka memang tak puas hati lah. Lepas tu dia sosek-sosek dengan husband dia. Kepada akak atau makcik tu, kita orang tahu korang tak puas hati, tapi kita orang dah tempat awal. Janganlah muka tak puas hati sangat. Nampak muka tak puas hati tu kan. Itulah cerita dia. Tapi yang kedai tu dia memang serve lambat lah. Dia serve lambat. Memang aku tak tahu lah. Masa tu yang tunggu ada 3 orang yang tengah tunggu. Yang masa-masa semua tapau je. Memang dia mungkin walk in lah. Walk in tempah tu, yang kita orang datang terus dapat makanan, lepas tu terus makan kat situ. Tak puas hati macam akak tu macam uish, apa ni? Tengok aku, tengok kaunter. Tengok aku, tengok kaunter. Sosek. Ya, kita orang faham korang tak puas hati. Tapi itulah, kita orang dah tempat dulu. Dah, itulah nak cerita. Tapi ni aku pula punya cerita untuk kedai lain yang aku pula marah.